Mu nak ni? Bapa saya suka sangat kucaku. Ku jom. tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Mu ni nak kenapa lagi? Tak puas lagi kau mungkin aku. Mu nak kena aku pula kau. Ha, boleh juga. Kalau mu nak. Tapi niat aku bukanlah gitu. Tapi aku tengok mu ni sore seumur. Mu tak ada gawe dengan saing kau. Biarlah aku sore kau. Aku ramah kau. Tak ganggu hidupmu kau. Aku tahu mu marah aku disebabkan itu. Aku sebenarnya Mak kau pasal ni? Mau ngajak Tino ni? belum masa aku nak ngajak Tino ni Riz. Ni Tino hak kita boleh mari ke? Mu tengok muka dia mana sesuai dengan aku. Dah kalau gitu, baik pergi sisi wak kau ngajak Tino ni. Okey. Weh Tino, mu ingat kalau aku jumpa mu sekali lagi, aku tapa mu. Bahasa Tino duk. Bapa hari baikan aku. Aku tak kena orang pun. Tapi, you nak apa pernah. Aku sebenarnya nak minta maaf dengan mu. Duduk. Buku cerita baru kamu. Aku ganti balik. Aku tahu aku tak sepatutnya nak dengan anakmu pun baru ni. Tapi, bak pun baik duduk saya. Aku ni jenis suka duduk sore sebab aku malu. Bila orang duduk dengan aku, dia kira jadi bos deh. Oh, Mu boleh tolong aku tak? tolong apa dah? Tolong jangan kucak aku lagi. Kalau aku nak jadi gamu boleh. Itu kalau mu sudi. Aku kali. Nama aku Putri. Rebecca. Tambah. Kali. Warga pasti ni awak kata nak jumpa saya sana. Jumpa. Pandang mu di dalam dia. Tidak itu mu boleh Gapo mu re? Dia nak gana Tino ni tiba-tiba mari. Dengan tiba lagu tu. Bapa ngawak ni. Buat apa gapo mu ni? Tidak aku sedar baru ni. Kalau aku jumpa mu, aku tapa mu. Mu ni gila kau. Tiba-tiba mari sini. Bapa awak ni tiba-tiba berubah. Berubah mu ya. Mu kaki ke Tino? Mu nak aku tapa sekali lagi? Siapa hati mu buat gini kat aku? Aku tak marah. Aku tak kecewa tapi aku sakit. Kalau mu tak ikhlas nak gawe dengan aku, bapa mu aku gini. Aku buat gapo kamu? Aku sumpah atas nama mu kali. Aku tak care penuh maaf ke mu siapa mu mati. Jangan kau tangisi pemergianku.